sa'i. Itu syarat. Sa'i luar masjid. Sa'i tak apa kalau tidak dalam berhadas pun tak apa. Dan selesaikan sa'i, tapi semua kalau ada air bau tu ya sunatlah. Kita melakukan sa'i dalam keadaan berhadas. Cuma dalam kita melakukan tawaf tu dia ada niat juga kita tawaf 7 kali 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau andai kata Ustaz macam mana kalau tak niat tawaf, tak niat, kita beritahu bahawa tawaf dan juga sa'i adalah yang sudah termasuk dalam package umrah. Maka niat tadi kan, semua niat dah. Atas flight tadi kita niat untuk umrah, jadi tawaf dan juga sa'i termasuk. Jadi kalau tak niat sekali pun sah ibadah ni.